Siapa duk kata cukai tanah di Kedah ni dah naik? Siapa abang ke hampa? Hampa ambil info daripada mana ni? Untuk pengetahuan semua, Kedah tak naikkan cukai tanah tahun ni walaupun dibenarkan oleh Kanun Tanah Negara Seksyen 101. Sepatutnya Kedah dah boleh naikkan dah, tapi Kedah tak naikkan cukai tanah. Tak naik macam Penang, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, Selangor tu. Dan kali terakhir kenaikan cukai tanah ni pada 2016 dulu lagi. Dengan tak menaikkan cukai tanah ni geng, Kedah hilang hasil 100 juta sebenarnya. Tapi apa yang aku faham, MB akan cari kod lain. Macam biasalah, MB seorang yang kreatif. Dia bukan duk tunggu tengok saja, dia mesti cari punya. Manakala cukai pintu, hanya ada 2 daerah saja yang terlibat, Majlis Bandaraya Al-Ustaz dengan Majlis Perbandaran Kulit. Kalau kita tengok Majlis Bandaraya Al-Ustaz ni dah 33 tahun. Majlis Perbandaran Kulit dah 40 tahun tak naik. Kalau kita tengok Walan Wan Ceplos ni, histeria hari-hari duk meratik pasal cukai di Kedah ni. Padahal ada 5 negeri lain yang naik. Mereka tak perjuangkan nasib rakyat negeri lain ke? Hanya ada Kedah saja. Dah, cukai tanah tak naik, cukai pintu je naik di 2 daerah ni saja. Geng, cukai pintu ni kita bayar setahun sekali, kita bukan bayar hari-hari. Lainlah cukai SST yang 2 kali naik tu. Sales and Service Tax mula-mula naik, lepas tu diperluaskan pula cukai SST ni. Apa ingat dah lagi? Kalau dulu barang tu kena cukai sikit, lah ni dah kena cukai banyak. Kalau dulu ada barang yang tak kena cukai, lah ni dah kena cukai. Apa kesan dia kan? Harga barang tak ingat punya naik melambung-lambung dalam 3 tahun ni. Lepas tu diesel pun naik, jadi tambang sekolah naik, belanja anak pergi sekolah naik, harga barang naik, semua naik. Takkan salah MB Sanusi pula. Siapa yang naikkan cukai SST ni? Yang hari-hari rakyat kena hadap cukai SST ni. Tapi geng, hampa bayangkan negeri lain yang naikkan cukai pintu, naikkan cukai tanah mereka ni. Negeri-negeri lain boleh tambah hasil kepada negeri mereka sebab kenaikan cukai ni. Kedah pula tak boleh naik cukai. Jadi hasil negeri pun tak naik. Itu pun tahniah buat kerajaan negeri Kedah sebab berjaya mengutip hasil tertinggi dalam sejarah 25 tahun negeri Kedah. Dalam duk kena sekat segala segi tu pun boleh naik, Alhamdulillah. Syabas dan tahniah MB dan tim Kedah. Dah lah tak bagi naik cukai, tak bagi pula kita buat pelabuhan, KXP. Sebenarnya benda-benda ni dapat menaikkan hasil negeri. Jadi betul lah MB Sanusi kata Kedah ni dipaksa menjadi miskin untuk mengkayakan negeri-negeri lain. Dan para ceplos ni pula bersubahat geng untuk memiskinkan negeri Kedah. Tu pun jangan nak jadi ceplos.